Cuba tengok video ni. Masa air tengah mengganas, diorang berdiri dekat struktur besi yang dipasang betul-betul di laluan air. Konsep dia sebenarnya simple, guna arus air yang membantu mengarahkan ikan ke kawasan perangkap. Jadi, ikan yang terbawa atau bergerak ikut laluan itu lebih mudah dikutip. Di Vietnam, aktiviti menangkap ikan memang pernah dilaporkan jadi meriah selepas pelepasan air empangan. Ada ikan yang cuba bergerak melawan arus ke hulu, tapi bila sampai ke kawasan empangan, perjalanan dia tersekat. Yang menarik dalam video ni, tengok air deras tu. Diorang siap turun dekat perangkap dan angkat ikan dengan tangan je. Sekali ikan besar sangkut, terus lupa air tengah mengamuk. Tapi jangan tiru aksi ni lah. Kawasan arus deras dan limpahan empangan memang boleh jadi sangat bahaya. Kalau anda minat dengan konten ni, jangan lupa like dan follow.